Nak royak so lagi semaya taubat. Nak boleh pakai semaya belakang buat kita ni. Nah, semaya taubat ni. Jadi semaya taubatnya sekali buat tu 2 rakaat ya. Kalau nak usolli, kata si pun tak ada gapo. Kalau nak usolli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatat taubati. Usolli aku semaya ya Allah. Usolli mana aku semaya. Sunnatat taubati aku sunat taubat. Ya Allah aku semaya sunat taubat ya Allah. Raka'ataini 2 rakaat. Lillahi ta'ala kerana mung ya Allah. Kalau kita nak niat selalu Allahu Akbar, ingatlah hati saja aku semaya sunat taubat 2 rakaat kerana mung ya Allah. Tu ya banyak tu ya. Sahaja aku semaya sunat taubat 2 rakaat. Kata si usolli, kerana usolli pun tak ada gapo. Kerana usolli nak mengingat hati kita lik dalam. Nak ingat kata kita nak semaya gapo tu ya. Kata saya usolli pun tak ada gapo. Tak ada wajib dak usolli ni. Dak dalam hukum Tuhan tak ada wajib. Nak usolli lah. Kata saya usolli tak ada gapo. Tidak. Tak ada gapo. Tu. Nah. Tu. Maka rakaat yang pertama ni setelah kita baca Fatihah dah. Waladdallin. Baca koha ya weh. Nama baca derah tu kaya semua. Nak maya pergi mana boleh maya belaka. Nak maya lik tengah hari pun tak apa, nak maya lik malam pun tak apa. Hanya kalau kita semaya lik malam ni comel. Kerana Nabi dia royak kata suruh kita semaya di waktu tengah malam, orang tidur belaka semaya. Sallu bil lail wan nasu niyamun. Semayalah di waktu malam, manusia sedang tidur. Orang tidur belaka senyap sunyi belaka, kita bangun semaya. Hak tu Nabi kata comel sekali. Kerana waktu sunyi Dan waktu sunyi ni kita tak sibuk dengan orang lain dah. Kalau siang hari ni dia dengar kereta rem. Tak mutu mari hak ejuh luah perang perak. Allahu akbar. Kereta apa dia mutu hak ejuh luah. Allah gege habis di kampung. Hayat-hayat terjun habis hedek-hedek mengerai. Tu. Nah mutu ejuh luah. Tu. Tu nak ayat tu. Semayalah tengah hari pun tak apa. Setelah kita baca Fatihah dah rakaat pertama, bacalah surah Al-Kafirun. Kuliah. Lama cari surah Kafirun tak terpuas. Siap. Kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tu, we habis. Lepas tu rokok. Lepas tu iktidal. Lepas tu turun sujud. Antara dua sujud. Sujud yang kedua. Lepas tu qiyam kepada semula rakaat yang kedua. Baca Fatihah rakaat yang kedua. Setelah baca Fatihah dah waladdallin amin, baca surah Ikhlas. Surah mana Ikhlas dah? Qul huwallah. Sahabat tu boleh buat amal belaka buat kita. Ni ada pagi ni Allah hamba rasa yakin 1%. Tu nak ya. Boleh buat siang hari, boleh buat waktu malam. Begitulah berulang-ulang. Berulang-ulang nak maya dah. Nak maya 2 rakaat ke 4 rakaat ke 9 rakaat ke 8 rakaat ke 10 ke nak ikutlah. Mengikut kita berasa mancai. Tu sunat taubat. Ulang pula baca sebab ni juga tak ada beralih dah. Rakaat pertama kuliah. Rakaat yang kedua qul huwallah. Sudah 2 rakaat bangun pula. Lepas tu akad tangan taubat Allah Taala. Taubat ya Allah Tuhan aku tak sedar ya Allah, aku perik dah ya Allah. Jangan matilah Allah ni lagi ya Allah, aku dah puasa tak habis lagi dosa ni ya Allah, aku nak taubat lagi ya Allah. Wi segala ni ya Allah, jangan wi sakit lah ya Allah. Kita minta taubat. Tu semai sunat taubat ayat tu. Tu. Nah. Jadi kalau kita nak semaya sunat taubat ni dah untuk kesalahan kita dulu-dulu. Tu. Buatlah 2 rakaat. Kita mengingati dosa-dosa lalu bukan dosa besar. Setelah kita semaya isya dah, sebelum nak tidur kita apa? Sebelum kita nak tidur semaya isya dah, lepas tu kita semayalah. Tu. Ataupun sebelum semaya subuh. Sebelum semaya subuh. Lepas semaya isya pun tak apa.
Atau baru kita bangun dulu nak bangun subuh tu. Semaya sunat taubat. Semaya sunat tahajud. Semaya sunat hajat. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Tu nak ayat tu. Tapi kalau kita dosa besar. Kalau kita berlaku dosa besar. Boleh kita buat 40 rakaat. Mulai selepas pada semaya esok. Di waktu malam 2 rakaat. 2 rakaat. 1 salat. 2 rakaat. 1 salat. 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. 1 salat. Wih salat sudah bangun pula. Boleh buat 40 rakaat. Tak apa. Orang hak berlaku dosa-dosa besar. Semaya banyak. Semaya banyak. Terawih 20 pun tak buat. Lari yak gudung terawih. Nak ayat tu tak agak deh. Ni nak ayat. Kalau orang pernah berlaku dosa besar, tekah muda gitu kita gelenyar lah, berzina gitu. Turut jatuh berzina, hak jatuh pula duk berzina. Gendong tino feng kau tugi kau ni. Duk berzina jamai dulu. Kita kena semaya siapa 40 rakaat. Aci boleh gitulah. Semaya lagi. Tu nak ayat tu aci boleh. Lepas dua, ulangi. Lepas dua, taubat lah. Tu taubat. Kita semaya boleh 4 rakaat, kita berdoa. Kita minta Tuhan taubat. Boleh 4 rakaat pula, doa pula. Lagu itulah keadaan kita. Bukan semata-semata semaya dak. Di samping kita semaya tu kita bertaubat dengan Allah Taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Taala sebagai taubat nasuha, taubat hak molek. Taubat hak 100%. Mana tak si ingat dah nak buat. Sesar nak ayat tu tak ada. Tu saya muda kecek benda ni kawin tak dah. Dulu kawin ni go nak ayat tu. Siapa berlaku dosa besar. Nak gena nak tak leh kita. Kita ada nafsu, ada arung. Berlaku dosa besar dulu nak ayat tu. Tapi bila ni kita nak taubat dah. Kita nak bertaubat dah. Kita semaya sunat taubat katik, kita bertaubat katik. Di samping-samping kita semaya sunat taubat, kita bertaubat. Akak tangi dengan Tuhan royak, mengadu nasib. Mengadu hal kita. Mengadu hal kita nak ayat tu. Kerana manusia ni tak sunyi daripada salah dan silap. Kalau kadang kita dosa biasa-biasa ni tak ada gapo. Semayalah 4 rakaat, kau 8 rakaat, kau 10 rakaat, kau ikut itulah. Tu nak ayat kata siapa tu? Tu nak ayat. Tu nak taubat. Reti belaka tak ada dah. Bawa tahu reti belaka dah. Sudah baca Fatihah, baca kuliah. Tu rakaat pertama. Rakaat 2, bacalah surah Ikhlas. Iaitu kul huwallah. Pas reti belaka dah kuliah.